Salam, saya ada pertanyaan berkenaan lewat solat subuh atas sebab tiada tempat solat. Merujuk kepada keadaan persekolahan anak-anak saya, sekolah pagi, jarak dari rumah nak ke sekolah ambil masa yang lama. Jadinya saya terpaksa keluar sebelum waktu subuh. Bila tiba di sekolah masih lagi dalam waktu subuh. Cuma cikgu tidak benarkan murid untuk masuk ke bangunan di mana terletaknya surau atas sebab keselamatan. Kebenaran diberikan setelah mula waktu kelas bermula dan melepasi waktu subuh. Tuan-tuan, soalan yang seperti ini kita mungkin susah nak dengar di negara-negara lain. Kita mungkin dengar di negara kita sebab orang kita ni dia tidak dibiasakan solat di mana-mana. Dia kalau nak solat kena masuk surau, kena masuk bangunan. Kita pergi ke negara Arab, universiti ke mana, merata orang solat. Masuk waktu dia pada tak ada, dia hampak tikar ke, kadang-kadang atas rumput dia orang solat di situ. Wa ja'alani al-ard wa ja'ala liyal ard tahura. Bumi ini dijadikan bersih untuk Nabi SAW. Di mana saja Nabi boleh salat. Kita pergi di negeri Barat juga sama. Atas bila kita duduk di Europe, kadang-kadang kita berjalan, waktu solat kita tak ada tempat. Kita pergi ke gereja dan kita minta izin, kita nak solat sikit tapi ni, dia bagi biasanya yang dia faham, okay. Just please. Kita ambil satu ruang, kita solat. Kadang-kadang orang-orang di negara Barat, mereka kerja, mereka lagi tak ada tempat. Mana-mana tempat, di tepi meja mereka solat. Di Malaysia, kita tak biasa benda tu. Patutnya tak timbul. Di mana, kalau tanya dia, kes dia ni, dia ada sejadah dengan dia solatlah di mana-mana ruang. Kereta dia berhenti, yang penting jangan solat tengah jalan lah. Tu cari pasal lah. Dia parking kereta dia, mungkin masa hantar anak dia, ada ruang dia parking, dia hampar dekat sejadah, dia solat. Sama ada dia berwuduk siap-siap di rumah dia, kalau dia terbatas, dia bawa satu botol mineral, macam mana dia duduk atas kapal terbang, dia boleh ambil wuduk, dia wuduk dan dia solat. Satu. Ada ruang, kalau tak ada sejadah pun boleh solat. Orang kita punya fiqah ni, dia pelik. Bersih ke tempat tu? Anjing lalu sekali. Dia jadi tak solat kerana andaian-andaian yang diajar dalam fiqah yang berlebih-lebihan. Kenapa bersih waktu solat? Apatah lagi kalau dia bawa bersama dengan hamparan solat, dia hampar dan dia solat. Itu satu keadaan. Ada ruang solat. Keadaan yang kedua ialah dia tak ada ruang langsung. Nak turun kereta pun tak boleh. Hujan lah misalnya, ataupun kereta jam, sangkut di tengah jalan. Masa itu dia memang tidak ada ruang. Maka dia solat di dalam kenderaan. Mengikut kadar yang dia mampu. Dia menghadap ke arah kiblat bagi solat yang fardu. Jika dia mampu buat demikian, wajib. Jika dia tidak mampu, maka dimaafkan. Kemudian, adakah dia patut mengulangi solat itu? Jika dia mengulanginya, dia mendapat pahala. Jika dia tidak mengulanginya, memadai. Laqad asabta sunnah, kau telah menepati sunnah Nabi kita. Pada sahabat yang solat salah arah kiblat dia, kerana dia tak tahu. Yang seorang lagi dia ulang. Nabi kata walaka ajran. Bagi engkau itu 2 pahala. Bagi engkau 2 pahala. Jadi soalan dia, adakah benar untuk anak saya solat di luar waktu subuh ataupun di waktu syuruk? Tak, dia solat waktu subuh. Inna salata kana alal mu'minina kitaban mawquta. Inna salata alal mu'minina kitaban mawquta. Solat itu mengikut waktunya. Adakah dibenarkan untuk anak saya qada solat di waktu lain? Contoh
Dia tak ada qada solat. Dia solat pada waktu itu. Melainkan hanya satu keadaan. Dia bawa kereta tu, berlaku satu hal yang memang dia tak boleh buat apa langsung. Bergerak tak boleh, apa pun tak boleh. Seolah-olah macam hilanglah dia daripada alam ni dalam seketika. Tengok-tengok keluar waktu saja. Ataupun tertidur dia. Itu dia solat di luar.